kembali kita dalam podcast bola sepak bermaruah Altrajang, episod 48. Dan kali ni kami bukan berdua, kami bertiga. Seperti biasa, Jang, aku, Isaac, dan hari ni kita ada wakil daripada Atras Nagori 9, Wow. Kapur kering. Kapur Kering. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Selamat jemput. Agak awkward kan. Sorry. Tak apa, jangan risau. Malam ni kita akan grill Kapur kering dan juga Yes. N9 tentang peranan Ultras Negeri Sembilan dalam bola Betul. sepak Negeri Sembilan ni. InsyaAllah. Ya. Hati-hati. Okay, so kita bagi pengenalan dululah untuk Atlas Negeri Sembilan ni. Ya. Atlas Negeri Sembilan ni adalah salah satunya lah wakil Atlas dalam bola sepak Negeri Sembilan ni. Cerita sikit pasal penubuhan UNN ni. UNN ditubuhkan, kalau ikutkan pada asalnya dia ditubuhkan pada 2010 masa final AFF, bila bendera budak Seremban berkibar dekat final AFF masa lawan Indonesia yang kita menang tu kan. Start pada tu bermula dah ditubuhkan dan dia start kumpul komrad dia pada 2011 awal tahun. Sampailah ke hari ini. Dan setiap tahun ada yang keluar, ada yang masuk. So mana yang sekarang ni banyaknya lebih kepada orang muda-muda lah. Tinggal yang orang lama-lama, tinggal yang bapa-bapa tu masih lagi bagi hala tuju untuk adik-adik muda ni lah, untuk teruskan pergerakan. Jadi Ultras ni sebenarnya dia apa sebenarnya yang dia punya core misi ataupun dia punya yang apa Ultras perlu buat untuk pasukan sebenarnya apabila ia ditubuhkan selain daripada memberi sokongan. Selain bagi sokongan, Atra ni juga dia juga supaya kita dapat mewakili penyokong yang lain untuk kita, orang cakap, kalau kita cakap bahasa kasar dia bantai lah. Kalau pasukan tu rasa tak betul, kita bantai. Kita mewakili yang lain. Kadang fan-fan lain dia buat dekat dalam social media, tapi masa dekat stadium siapa yang lagi tunjukkan dia punya identiti untuk bantai persatuan tu ke pasukan bola tersebut. Jadi mengambil contoh sekarang prestasi pasukan Negeri Sembilan NSFC apakah yang telah Ultras dah buat dalam kategori membantai pasukan tu? Sebab adakah bagi Ultras sekarang prestasi pasukan okey ke tak okey? Bagi kami rasanya tak okey lah. Tapi bila kami fikir balik blueprint yang CEO pernah sampaikan, kami rasa untuk season ni kami rasa okey lah daripada season lepas. Kita tengok kita bawah sangat kan. Bila sekarang kita masih kat mid table, kita boleh terima lagi. Tapi kita still lagi dekat pitch ataupun dekat stadium, kita still lagi bagi kata-kata yang orang cakap kadang bantai tu lah. Okey, faham. Yang paling terbaru sekali dekat page Atras Nagori pun sendiri dah tunjuk, dah cerita pasal identiti tu. Coach Nizam tu sendiri dia masih lagi tak jumpa identiti dia. Tak silap aku dalam posting terbaru yang salah satunya mengatakan bahawa Coach Nizam tidak take advantage bermain di home. Yang tu ke posting yang tu ke? Ya, betul. Ya. Paling kita tengok lah. Tak ambil advantage satu lagi bila kita jumpa tim bawahan, Pening dengan Melaka, dia dapat first 3 point dekat kita. Dan masa tu kita rasa Negeri Sembilan tu memang best gila. Kenapa boleh jadi macam tu? Dan Nizam Jamil macam biasa, bila kat PC dia cakap benda yang sama, scripted, benda yang sama je. Dan kita rasa macam benda tu macam tak shock lah kita orang kan. Tapi kita tahun ni kita macam okay, bagi dia chance semua. Sebab dia nak buat tim baru kan. Dia mula dari bawah, mula daripada zero. Dia pun start, yang bagus ni adalah Nizam Jamil ni dia start awal. Masa season lepas, dia dah ada lagi dekat stadium, dia dah tengok player semua, dia dah mark player semua. Tak macam yang sebelum yang Negeri Sembilan buat lah. Tetapi jika bermula awal dan dah kenal player berawal, tidak digambarkan dengan result tu. Contohnya bermain lawan tim lemah tak ni ataupun masih tidak ada tactical yang betul konsisten ya. Bagi saya lah. Kalau bagi saya,
dia masih lagi bereksperimen. Bereksperimen macam first 11 dia sentiasa bertukar. Tiba-tiba dia nak letak back 4 back 4 biasa, tiba-tiba Selvon main back 4. Tiba-tiba. Okay, faham. Dan kita tahu Selvon tu lah main core kita untuk attacking. Kalau tak ada dia kat attacking, kita memang sikit susah lah. Tapi dia agak membantu juga masa dia berada dekat back 4 tu. Okay, ni nak tanya pandangan UNI lah. Dari segi apa ni? Dari segi management NSFC lah. Seperti kita tahu management NSFC yang kali ni baru berapa tahun dah? 2 tahun. Okey, baru 2 tahun. Setakat ni dengan blueprint yang dibentang, apa yang NSFC tengah buat, adakah Atlas Nagori bagi full support untuk ni lah blueprint Negeri Sembilan ni lah setakat ni? Bila kita tengok ke belakang ni semua, kita marah dengan CEO lama. Oh, okey. CEO lama. CEO lama Dia kan CEO. Dulu bukan CEO lah, tak tahu lah apa nama dia. Jawatan dia lain dulu lah. Okay, Tentu mungkin lain jawatan dia. Dan dah ditukarkan pada yang baru. Dan pada tahun pertama, dia cuba menyelesaikan apa yang telah ditinggalkan oleh yang lama. So kita masih bagi muka kat dia. Dan kita dapat result yang tak cantik lah untuk season pertama dia. So season kedua ni, dia ada up sikit. Dia dah kata penambahbaikan dari segi facility. Dia nak buat training center. Dia mungkin sampai tahap dia dah rancang, dia nak stadium paru itu dia nak buat dia punya. Sampai tahap macam tu. So kita ni sebagai orang cakap Ultra yang selalu ni kat depan, kita support dia. Akan tetapi jika terdapat benda yang tak mencantikkan pasukan tu, kita kena bagi tahu juga supaya dia alert benda tu. Tak boleh kita nak support all the way. Adakah bermaksud UNI ni ada hubungan yang baik dengan CEO? Soalan. Nak kata baik, saya pun jarang jumpa dia. Tak, in general, adakah UNI berhubungan baik dengan CEO? Tidak juga. Tidak. Semuanya dia ada, mungkin dia ni lebih mendekatkan diri dia dekat fan. Dia pernah jugalah ajak kita orang jumpa, lepak satu table, minum, dia cerita blueprint dia. Tahun ni aku nak buat macam ni. Ni. Lepas tu kita tak jumpa dia lah. Itu yang berlaku setiap tahun kita orang dengan mana-mana orang yang datang dekat NSFC ni, setiap tahun akan ada orang macam tu. So ni dia. Falik ni kan, CEO, dia datang jumpa kita orang. Dia cerita A to Z, dia cerita apa dia nak buat. So kita orang, okay, ngam, ni benda yang baik lah. Sebab kita tak pernah. Tapi ini saya rasa ini daripada stigma penyokong lah. Stigma penyokong yang lain lah. Ramai yang bila nampak macam UN9 kurang apa, orang kata kurang sebab dia orang punya pemahaman, penyokongnya pemahaman adalah bila Ultras all the time kau kena maki. Kau kena memaki je. Dan sekarang ni ini yang saya dapat sekali lah daripada penyokong-penyokong lain lah. Rasa macam dia kata macam Atlas kali ni macam dah kena pegang lah. Betul ke? Jelaskan lah. Macam lembut sikit lah. Macam lembut sikit lah. Jelas lah. Bukan nak kata kita ni lembut. Cumanya pada tahun ni, season ni, kita cuba bagi peluang kat Nizam Jamil. Kita cuba bagi dia peluang. Sebab kita buat tim ni daripada zero balik tau. Susun zero balik. Mungkin akan ada player yang macam Hadin yang stay lagi semua kan. Macam Zainal. Harapnya season depan kalau bertukar lah. Mungkin dia lagi baik daripada tu kan. So tahun depan mungkin kita ada KPI baru untuk dia. Kita dah start guna KPI. Kan sebelum ni kalau siapa yang biasa dengan UN9, dia akan cakap KPI dia berapa game. 3 game, 5 game. Mungkin kita akan boleh start balik season depan. Sebab dah satu season kita bagi dia muka kan. Adakah di tempat lain, di luar negara ataupun di dalam negeri Malaysia juga, Ultras ni dia berhubungan dengan management ataupun memang dia orang ini just share knowledge je lah. Adakah Ultras ni dia mesti ada connection dengan management ataupun ni, contohnya Ultras luar Malaysia ke? Kalau ikutkan biasanya Ultras memang kena ada connection dengan dia punya club. Supaya apa yang dia nak buat dekat stadium tu sampai. Maksud dia apa-apa dia nak buat, pyro, apa semua, stifo semua kena melalui dia club. Dia tak boleh buat saja-saja je.
maknanya ada bukanlah bermaksud Ultras ni dia mesti Ultra, dia tak ada Tak ada hubungan, langgar tak ada semua lah, lah. tak ada lah. Dia tak adalah rebel 24 jam je. Macam kita orang sendiri pun pendekatan kita orang macam dari segi keselamatan kita orang akan bagi tahu jugalah dekat management ni kita orang nak buat apa. Tapi tak adalah yang betul-betul hardcore punya. Macam yang baru-baru ni jadi kan. So macam Tifo memang biasanya dia orang takkan tahulah apa kita nak buat. Cuma ni macam kita orang ni macam nak pyro ke apa dekat luar, kita bagi tahu. Sebab kita tak nak ada masalah dengan penguatkuasa. Itu je. Sebab aku nak penyokong-penyokong dekat luar lebih faham lah sebenarnya peranan UN9 dekat Negeri Sembilan di Stadium Paroi contohnya. Sebab nanti ada yang sebab berlaku kejadian baru-baru ni di Melaka, penyokong bergaduh dengan Nizam Jamil di Melaka, ya betul kan? Melaka. Jadi ada yang bertanya dengan aku, penyokong pula yang ni, penyokong biasa pula yang lakukan tugas tu. Dia lebih ultra. Ultras pula tak buat. Dia lebih ultra. Ultras pula di kelihatan tak pergi buat benda tu. Jadi dia timbul kat situ sebenarnya. Masalahnya ultra pun tadi tepi pinga. Siapa tu? Adakah budak ni dah lain-lain pergi sana kan? Pergi mati dia. Mungkin masa tu kita macam yelah marah tu marah. Tapi kita tak ada macam nak sampaikan pada masa tu. Tapi tengok dah jadi macam tu. Sorry to say Nizam. Sebenarnya apa yang patut, tadi aku faham kau kata kita kena bagi peluang kepada Nizam Jamil, kepada pasukan, kepada CEO tahun pertama, tahun kedua. Tetapi sebenarnya dalam kedudukan sekarang penyokong semua termasuk aku ada sedikit kecewa dan kurang sabar lah dengan prestasi pasukan. Betul. Jadi apa sebenarnya kau rasa kekurangan pada pasukan kita dan apa yang perlu dilakukan oleh Nizam Jamil? Kalau ikutkan pada kekurangan, kita masa awal season orang cakap kita ada Elek yang menggerakkan tim tu. Kalau kita tengok balik, Elek pun tak main banyak game. Betul? Masa Elek ada tu memang jadi lah. Baru ni dia dah ambil Jepun punya player tu. Nampak dia macam ada style macam Elek. Cuma dia lagi deep sikit. Maksudnya lepas ni mungkin Nizam Jamil boleh ambil pendekatan Takumi tu dengan dia pairing main dekat tengah. Ode tu CDM satu. Contohlah. Saya pun tak tahu tactical tu kan. Sebab kita ni defensif memang dah gempak lah. Defensif kita memang dah gempak. Cuma ni kita ni attacking macam apa nak buat apa pun tak tahu. Kita ada problem dengan ESO punya golek-golek dia. Dengan Lumah Hakim kilik-kilik sampai termiang. Dengan samalah Motika pun sama kak. Dia semua nak tunjuk. Yang dekat atas semua nak tunjuk dia best. Tu yang problem dia. Jadi bagaimana kalau result selepas ni lawan Selangor contohnya dan juga game-game mendatang ni masih sama? Adakah kita akan terus bersentimental mengatakan bagi peluang? Macam saya cakap tadi, untuk tahun ni mungkin lah, untuk season ni saya rasa dah bukan nak kata habis, tapi tengok pada pasukan yang dia jumpa tu lah. Contoh dia jumpa bawah liga, pun dia tak boleh nak end result dia tak cun. Kita mesti bagi meh. Kat stadium kita boleh bagi terus. Yang jumpa contoh kalau kita jumpa tim besar-besar kat sini semua dah kita jumpa. Semua dah tak ada besar dah. Lepas ni dah tak ada lah semua. Harapnya jangan dia buat hal lah. Kalau boleh kita nak ambil 3 poin kat situ lah. Balance dia. Sebab first half season kita buang banyak poin kat situ. So janganlah dia buat hal lagi macam tu kan. Dia dah ambil apa? Kita marah-marah dia ambil player Jepun sampai berapa orang. Dia ambil CC tak nampak-nampak main. Tak tahu apa problem dia. Mungkin nak letak dekat first 11 ada problem ke, tak tahulah. Lepas tu dengan ambil player yang lokal, player lokal kita semua macam tak main sangat. Tak dapat minit kan. Mungkin dia tak dapat dia punya Liga Super punya permainan tu. Sebab dia mungkin dia tarik budak-budak ni, rasanya macam budak ni boleh main ni. Bila time training dia tak dapat fit tu. Fitness untuk Liga Super tak dapat. Baru-baru ni kita nampak ada 2-3 player dah keluar dah main tim lain tapi masih lagi main Liga Super. Tak ada main M3 Siapa yang kembar tu?
Kembar seorang pergi, lepas tu dia seorang dia. Oh, yang tadi berumum tadi tu. Ha. Apa ni yang ideal dengan Adaha tu. Yang Adaha tu kot dah loan kan? Dah loan. So nampak dia ada baik ni kat situ, ada bila kita simpan dia tak pakai akan jadi tanya-tanya kat orang awam. Penyokong lain. Kenapa tak pakai budak ni? Asal tak pakai budak tu? Ya, dia memang banyak dah orang tanya. Ada yang cakap, kenapa kau beli pemain tapi kau tak turunkan? Ataupun kenapa kau beli pemain dan kau loankan? Penyokong mahu tahu Mostly lah. marah kat Sisi lah. Kenapa tak pakai dia? Sisi. Itu hari pun orang dah marah dah. Pasal Mio dengan Selvan dah tak ada. Ya. Dah banyak kali lah kita orang cakap. Kita orang dah pesan. Kalau ada player injured, gunakan page tu bagi tahu. Itu guna ada page. Tapi itulah kalau ikutkan minggu lepas dalam berapa minit lepas diumumkan line up lawan Selangor itu, Negeri Sembilan up satu status yang menyatakan pemain injured. Tapi masa tu saya faham ramai tak puas hati sebab Mio tak ada dalam senarai sebab dia ada dalam taktikal, perancangan taktikal. Macam tu. Ya, dalam status tu saya baca. Yang Selvan dia kata sebab injured belakang. Mio Dia ada dalam perancangan taktikal untuk game malam tu. Sebab dalam liga kita dah buat benda yang hampir sama nanti tu, iaitu apabila bermain di home kita kalah kepada Selangor. Betul? Kita tidak take advantage pada home ground lah. Dan apabila kita pergi ke MBBJ, walaupun menang tetapi itu FA. FA walaupun kita menang tapi kita Kalah tidak aggregate. pergi. Jadi adakah mungkin berulang lagi sekali? Kalau bagi saya, yang ni lagi rasa strong dia menang lah. Sebabnya kita nampak kita dah second half tu, nampak kita punya game dah bertukar lepas masuk budak Jepun baru tu. So harapnya dia dapat main first 11 dan mungkin back 4 okay. Kita punya forward 3 orang tu jangan tergolek-tergolek, bawa bola jauh-jauh sampai keluar dari stadium. Cukup lah. Kalau boleh terus pas kat Esok, biar Esok jalan kerja dia. Tapi sekarang ni isu yang tengah panas sekarang ni, kita dah masuk bulan 2 tapi shot on target 1-2 biji ni daripada 5-6 game. 5-6 game 6 game 2 shot lah. 2 shot. Ataupun 1 lah. Macam mana tu? Kita cakap modern football kan? Yes. Modern football kan? Modern football, ball position. Dia lebih kepada nak ball position, tapi pun terlanggar agak, habis agak bola dia. Kalau nombor 9 tu sendiri tak nak cek bola dia pun problem juga. Winger dia pula 2 orang bawa bola sampai termiang. Betul tak? Bawa bola sampai habis pun tak boleh juga. So semua kena main peranan. Nombor 9 kena main peranan, yang winger kiri kanan kena main peranan kalau nak buat gol. Kalau masing-masing macam dia orang ada ego dia orang. Esok ada ego dia. Motika ada ego dia. Lokman dia rasa dia dah hebat dah main kat luar tu. Dia balik sini dia memang nak gintil bola tu. Pun tak boleh juga. Sian Lokman. Aku rasa Lokman dia try hard lah. Dia try hard bang, betul bang. Dia cuba nak buktikan sesuatu dan aku fikir dia tak perlu pun nak buktikan sesuatu. Dia perlu main, mungkin tu style dia, tapi dia nampak macam try hard. Sebab dia dah lama kat luar bang. Ya. Bila dah lama kat luar, awak expectation tinggi kat dia. Saya pun sendiri masa dia pindah tu, saya kata, dia mesti pergi Selangor kot, pergi sini kot. Dia masuk Negeri Sembilan ni. Dekat billboard kat Rahang tu, nampak muka dia, bangga tu. Sekali aduh, hai. Kalau boleh dia boleh ubah, lagi elok lah. Kalau jangan tamat-tamat sangat. Passing kat ESO tu 10 kali mungkin 1 boleh gol. Ya, betul. Daripada dia biar ESO tu tergolek-tergolek seorang tu. Tetapi lah, aku tak nampak lah sebenarnya akan berlaku perubahan yang sangat drastik lah untuk pasukan Negeri Sembilan. Adakah kau bersetuju? Drastik tu tak lah. Tapi ada ubah sikit lah sebab kan kita nampak kita punya player Jepun tu dia lebih more to attacking style daripada dia ambil Ode tu. Ode defensif. Ya. Ang Su defensif. Wailin pun defensif. Kalau dia guna 3-3 tu semua main deep. Macam mana dia nak attack? So dia orang kawan cakap dia 2 je chances kan. Bukan 2 chances, 2 attacking Shot on goal. Shot on goal. 2 shot on goal. Sebab kita lebih kepada nak defend. Nak main counter kan, Selvan kat bawah. Siapa yang tolong counter ni? Itu yang problem dia tak dapat nak apa tu. Tak dapat nak cari chances tu. Tapi penyokong kita, apa pandangan tentang penyokong kita? Adakah mereka terus memberi support ataupun dah mula berkurang ke macam mana? Ataupun masih okey? Kalau ikut game hari tu 10,000 bagi aku satu jumlah yang sangat baik lah. Macam mana nak cakap? Kalau tengok pada mula season tu lawan Selangor dengan lawan Kuching FC,
kita dapat 20k lebih penyokong yang datang. Tiba-tiba FA Cup kita jumpa PDRM, dia orang tak nak datang stadium. Betul. Apa hal? Ini game. Datang je lah. So cerita dia bang, select abang. Mudah je bang. Kalau contohlah Negeri Sembilan sekarang ni tengah top 4. Tim semua dia bantai. Tiba-tiba dia jumpa ni, contohlah Selangor dia ramai. Lepas ni dia jumpa Immigration. Nak dapat 2,000 per rate rasa. Lebih kepada select abang saya rasa. Tak, dia sebenarnya macam ni. Dia ada satu kedai viral. Dia dah pergi makan kedai viral tu, dia tak datang dah. Habis. Logik lah. Tapi yelah, ini kalau kita cakap penyokong kita select, marah je lagi. Ya. Tapi itu reality dia. Select tu lama dah cakap lah. Tak, sebab kita tahu tau, contoh kalau macam ada 2,000 kehadiran, kita dah boleh hafal lah muka-muka yang datang tu. Ya. Yang mana muka yang true tu kan. Ya. Jadi sebenarnya apa? Kalau aku bagi kau satu peluang sekarang untuk memberi pesanan kepada coaches, pemain dan juga penyokong. Okay. First kat penyokong lah. Penyokong. Jangan select game lah. Datang lah semua game. Jangan pilih-pilih. RM20 tu kau anggap lah macam kau beri berhibur. Sebulan berapa kali? Sekali 2 kali. Okay. Mungkin lah akan perit sikit kalau kau buat anak bini memang perit lah. Tapi kau anggap lah bola ni dari segi hiburan kau juga support ekonomi kecil dekat stadium tu. Setuju? Bagi rezeki kat orang lain lah. Hmm. Lepas tu untuk apa ni kita punya pasukan NSFC, tolonglah berubah. Tolonglah sangat. dah letih ni kena bahan dengan kawan ni. Untuk NJ. Janganlah kau main eksperimen lagi. Jangan bereksperimen. Janganlah setiap kali first 11 tukar. Kang Selvan main defensif. Dah tahu attacking kau pun dekat atas pun tak apa nak ada. Kawan tu nak attack macam mana. Janganlah eksperimen sangat. Kena ada identity kau sendiri. Kau nak main macam mana? Kau nak game pressing? Kau nak possession ball? Kau main je. Berani. Kena berani. Nizam Jamil kena berani. Itu je. UNN dulu pada zaman-zaman sebelum ni dia ada banyak lakukan benda-benda yang garang-garang lah. Kekerasan. Garang-garang lah, bukan kekerasan. Yang rebel lah. Rebel lah. Rebel. Adakah UNN sekarang soft? Kalau kata soft tu, kita lebih kepada orang cakap buat tindakan tu berfikir-fikir. So, Nak jahat sangat pun tak boleh. Nak baik sangat pun ya kita betul. guna medium yang betul lah. tak, maksud aku bukan hal macam dekat luar stadium ada pergaduhan apa semua tu, itu sebenarnya benda yang kita tak jangka dia terjadi. Contohnya itu lain, tapi aku very spesifik kepada pasukan. Untuk pasukan. Ya. Untuk Rizal Jamil dengan tim dia, kita agak soft sikit season ni. Mungkin tahun depan kalau dia buat hal lagi, kita bagi dia 3 game KPI, tak payah lama. 3 game je cukup. Okay. Ha. Lepas tu kalau tidak kau akan start NJ out. Start. Kita orang banyak orang dah NJ out, cakap relax dulu kan. Kita pula suruh relax pada Atra ni. Kita nak tengok mana tahu kita berpositif lah sikit season ni. Jadi macam mana kalau penyokong kat luar sana tu dia nak join, katalah dia nak lepak sekali, dia nak chance sekali dengan UNN. Ini sejujurnya ramai tahu PM page kita orang. Oh. Ingat kita orang adalah the real Ultra Negeri Sembilan. So, walaupun kita orang Ultra Jang tapi kita bukan Ultras. Dia orang actually tanya, "Bang, macam mana nak join Ultras Negeri Sembilan? Macam mana nak join Ultras Negeri Sembilan?" Dan kita orang pun pau dia orang RM20 seorang. Hai. Dia tanya-tanya tu power. Jadi kali ni kau dengar apa Kapo cakap. Senang buat duit dia ni. So Kapo Kering akan jelaskan macam mana nak join UNN. Dia mudah je. Kita punya pot dah memang kat situ je. So datang pakai kasut, baju ni hitam. Kita join time kita orang Chan tu Chan lah. Ada Nyanyi bersama, Chan bersama kan? Chan bersama. Okay, itu je cara dia. Tak ada fees. tak ada face. Tak Tak ada ada isi borang isi ke borang apa, apa semua datang. Jangan tanya tiket kat kita orang. Kita orang tak ada tiket. Beli sendiri. Kita orang semua beli sendiri. Jadi lepas ni siapa nak join boleh terus datang je dekat section Belakang UNN tu dan terus join. Dekat belakang gol lah selalunya. Kita Dekat belakang gol ya. Apakah kekuatan UNN pada perlawanan Sabtu ini pergi ke MBBJ? dah confirm 3 bas lah. 3 bas.
Adakah akan membawa barang-barang ataupun macam sebelum game sebelum ni tak ada datang melenggang je? Rahsia. Tapi yelah kali ni apa kita boleh cakap advantage dekat UNI lah. Sebab Atrasel ada gendang Cina je dekat stadium BBJ tu. Ada gendang tu je dan tak ada Atras. Betul. Hari tu pun masa dekat Paroi pun dia orang ada buka juga geng gendang Cina Betul? dia kan. Ada juga. Dan UNN masa tu sangat loud lah. Jadi dia. Kau tak nak komen sikit pasal apa yang berlaku pada Ultracell? Adakah benda yang berlaku itu Pandangan daripada sudut Atras kepada Atras. Untuk Atrasel pandangan contohnya membakar suar? Yes. itu memang identiti dia. Identiti Ultras. Bakar suar, Kotio, kita nak bagi tahu dekat penduduk situ, tempat tu kita dah sampai. Kita nak conquer tempat kau ni. Tapi mungkin cara dia salah. Tempat tu waktu petang jalan jam. Lepas tu jauh dari stadium. Kenapa tak buat dekat area stadium je? Itu saja. Tak ada masalah pun. Tetapi sebenarnya idea dia ialah nak bagi tahu tu tadi lah. Dia memang nak bagi tahu. Dia memang Atrasel ni dia satu Ultra yang dekat Malaysia ni, dia memang dia buat satu benda yang orang lain tak pernah buat, dia nak buat dulu. So dia dah tunjuk lah dia nak buat kat jabatan tu. Orang lain tak pernah buat, dia nak buat. Dia nak jadi first. Tapi mungkin langkah dia silap lah. Dengan viral lagi, patuk orang report semua polis. So memang benda tu tak cantik lah. Memberi bad image. Bad image lah. Sebabnya bad image tu sebab bila dah sampai tahap kena urine. Bila urine, orang akan anggap kita Ultra ni semua memang ada ambil benda macam tu. Kat situ tak ngam lah. Baik, faham. Betul lah tu. Tapi dia sebenarnya dah ada satu unfortunate event lah sebenarnya. Kejadian malang yang tidak disangka lah. Siapa pun tak nak benda macam tu. Ya, betul. Okay, kita berehat dulu. Kita berehat dulu, kita sambung lepas ni. Sebab nampaknya kita punya couple pun tak minum-minum air lagi nampaknya. Dan kita nak bagi tahu kita masih di Kuta Suaka. Ya, betul. BRC 92. Yang sentiasa menerima lah kehadiran kita untuk buat podcast. Kita jumpa lepas ni. Kembali semula kepada PBB Podcast PBB episod ke-48. Bahagian kedua, kali ni kita ada satu lagi guest yang sangat best. Yeah. Wari. Yo, Wari. Malu. Tapi dah tak botak lah yo, dah ada rambut. Ya. Dah ada rambut. Baik. Kan? Sekarang tak boleh macam Marin lah. Dah jadi bapak kan. Oh ya. Anak dah dua. Dua dan Dia merambut botak, anak dia takut dengan dia. Ya ke? Yo, dia ingat preman mana tadi. Kita nak cerita topik yang very simple ya dengan Wari simple lah. Siap bola lah, campur bondo-bondo adat lah kalau boleh kan. Boleh, apa-apa boleh. Apa boleh Yang senang-senang apa yang hari-hari yang banyak dibangkitkan. Wah. Yang panik-panik pun boleh. Itu tapi panik tu. Panik pun nak kan. Sampai berangit orang ni. Banyak kan. Sekarang ni cerita pasal bola lo, dia nak tanya kau. Nanti kau tak tanya bola. Tanya pasal bola Sebab je. kita tak pernah tengok dalam mana-mana podcast apa Wari cerita pasal bola. Aduh. Tak ada. Ini first time ni. Aduh. Macam mana kau boleh buat cerita lagu pasal bola tu? Mula-mula dulu. Yang first tu. Yang first tu. Yang first lagu tu jadi sebab apa? Eden waktu tu Dan pindah. Dan dah tak duduk KL lagi. Daripada Damansara dan pindah ke Uni 9. Pindah ke Uni 9 jadi Eden selalu hampir hari-hari dia pusing kat Wisma Negeri tu. Wisma Negeri. Wisma Negeri tu kan. Wisma Negeri tu kan. Apa dia nak buat sini? Apa dia nak buat sini? Sebab Eden waktu dia nak pindah tu, dia khabar dekat kawan-kawan artis dia masuk dekat KL tu, dia cakap dia nak balik. Dia orang cakap tahu apa dia khabar? Apa kau nak balik? Dia cakap kan, KL lubuk mas dia cakap tu. Eden tak puas hati dia cakap rezeki tu mana-mana ada kan. Ya betul. Jadi Eden terfikir, Eden dah buat lagu, Rambau dah buat. Pilah dah buat. Kan? Somban bila? Kan? Jolobu dah, gadis Jolobu. Ya. Somban bila? Jadi waktu tu dia fikir, Somban ni selalunya dikaitkan dengan apa? Stadium. Dia cerita pasal stadium bola. Lepas tu Dan buat lagu. Dan pitchkan lagu tu dekat Tok Mat Marin. Tok Mat kau buat lu. Dia nak tengok hasil lah. Jadi dia keluarkan duit dan apa semua dulu, buat video klip apa semua.
Lepas tu satu Eden WhatsApp sendiri, dan tunjukkan lagu dah siap. Lagu tu dia ambil bersama DJ Fast lah makin yang first tu. Dia tunjukkan dan hantar dekat Tok Mat. Lepas tu Tok Mat khabar Isnin meeting Asal Kelana. Dan wish dalam hati kan, botol kau ni kan nak meeting apa. Dia ingat dia kena buat sendirilah sebab tak ada siapa. Dan pergi naik ke Wisma Negeri tak ada siapa reply dengan apa yang dia buat. Dan sekali dia terpaksa lah kontak atas tu lah masa tu kan Tok Mat kan. Jadi pada waktu tu Tok Mat khabar Isnin meeting kat Asal Kelana pukul 8. Bawa ni lagu ni present dia khabar. Dan present depan depan Matrix. Waktu tu sama dengan dia on. Toy on dah keluar duit barulah cover balik. Dia khabar tapi kena salam kat Wisma Negeri. Itu yang cerita Wisma Negeri tu. Maknanya tak boleh tipu lah. Tak boleh lagi LHDN lah khabar. Tapi tu tahun bila lebih kurang? Ui, tak ingat dah bila Tahun boleh dah? 7 boleh, 8 boleh. 7 boleh. Kau lagi ingat kan? Takut lah masa tu ingat zaman tu. Ya, zaman tu lah. Zaman Tok Mat tu lah. Waktu tu Tok Mat. 7 boleh 8 boleh betul 7 lah. boleh, 8 boleh. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila dah tu ambil kau terpampang dengan duit ni tu. Kau salam dengan Tok Mat. Maknanya duit tu memang tak boleh lagi LHDN lah. Dan baru ni kau Dan bayar LHDN kau ingat dia apa? Carilah dia nak. Tak cari IG depan tu. Tapi baru-baru ni kau ada buat satu lagu juga lagi kan? Yo, yang terbaru. Yang terbaru lagu Ini Paroi Jangan Main tu lah. Ya, Ini Paroi Jangan Main tu lagi sekali Dan pitch. Tapi kali ni Dan pitch dekat Falik lah. Jadi Dan sebab Dan fikir, yalah sebab makin kan bila ada ini tu orang lah dia khabar yo. Tapi angin sikit lah, panis sikit lah. Dia bila dia campur tangan politik ni dia lambat sikit. Jadi dia direct tu dengan Falik. Sebab Falik NSFC dan direct dengan dia. Sebab tu sebelum tu cerita season lepas masuk Kulon ada tu. Yes. Dia bagi jersey kat Dan. Dia nak bagi jersey kat Dan. Mana dia dapat nombor telefon dia tak tahu. Dia rasa Bat bagi je tu. Kan? Tak ada orang lain dah. Mesti Bat yang bagi. Dia khabar ni, okey tak apalah. Adam pula rasa macam aduh lama dah Dan apa ni tak support NSFC kan. Disebabkan luka lama kan. Luka lama dah tercalar kan. Jadi Bat lah yang menyatukan balik lah Bat ni. Dia Bat yang jahit balik luka Dan Bat lah. Celakonya Bat. Macam perangai dia kan? Pandai dia pandai tau. Orang ni lah. Dia tahu dia dah jauh dengan PBNS. Waktu tu PBNS. Dan NSFC kan. Jumpa lah dengan Falik. Lagi satu dia fikir, okey alang dia dah bagi Dan jersey ni. Tak apalah. Dengan kawan dia boleh tak dia nak shoot dekat stadium. Dia ada lagu baru dengan Justin waktu tu. Boating Cat 2. Lagu baru. Boleh dia cakap kan. Kau nak apa ni kalau Waris nak apa-apa Waris beritahu. Start pada tu lah. Dekat masuk season tu Gulon tu. Yang Gulon ada yang dah jadi peninju tu sekarang Betul? Ya dia UFC kan? Yang nak masuk JDT tak edit tu kan. Berangan masuk JDT kan. Mampulah kau. Tapi wadang weh dia weh. Wadang weh. Tapi cerita lah kan. Langsung kau tak panggil dia buat cameo ke apa kau kan. Tak, video klip. waktu tu langsung kau tak ingat. Bukan kan, tak jangan ingat. kau panggil lah. Tan kau panggil lah. Oh salah hai. Dia panggil lepas tu salahkan dia macam ni. Kan dah nunggu ya bila kan dia nak panggil dia. Nanti ada satu lagi. Kita buat kat sini. Dapat nak cakap yo cukup lah yo. Lagu tak payahlah. Video clip boleh lah. Lagu janganlah. Dia dah masuk dalam lagu. Kalau abang ada lagu tu tak tentu arah lagu tu bang. Jangan bang. Tak payah ada lah. Video clip tu senang. Cameo lah. Lalu belakang pun tak ada lah. Cameo video clip sekali lah nanti. Ada lagu dia nak keluar ni sebelum puasa ni. InsyaAllah. Jadi kita kat mana cerita kita tadi? Kat situ tadi. Kat situ tadi. Kau lupa kan? Kita cerita siapa ni? Pasal lagu dia lah. Pasal lagu dengan lah tu. tadi. Pasal lagu lah. Betul lah. Pasal lagu tu lah. Jadi terjadilah Ini Paroi Jangan Main. Sebab apa? Lepas tu bila dia bayar tu, dia terfikir, kontak Bat lah sebab dia nak pakai Ini Paroi Jangan Main tu. Telefon Bat. Bat pun mulalah dia kontak dia apa semua boleh tak? Dia nak pakai nak buat lagu ni apa semua. Okey boleh tak ada masalah sebab Ini Paroi Jangan Main tu Ultras punya. Kan? Ultras punya dia kat Tifo tu kan. Jadi itu dia fikir tak boleh lah. Takkanlah dia nak main langgar yo kan. Orang negeri kita ni kau nak minta. Walaupun Eden dah ada nama, kita kena ada adab dengan orang. Kita nak pinjam orang punya, kita cakap. Jangan mandai-mandai. Jangan memandai guna, main ambil je. Itu dia tak goma. Sobut pasal adat lah kan. Adab tadi adab.
Adab pasal adab kita dengan orang lah. Jadi tu dia minta kebenaran daripada Ultras Negeri Sembilan untuk dia pakai untuk buat lagu. Okey. Jadi lagu tu Ini Paru Jangan Main. Dia ada minta duit kau apa kah? Ha? Dia ada minta duit tak? Dah habis bayar dah. Lagu video klip pun tak keluar lagi. Masalahnya dia tengah berhutang ni. Dia tanya balik. Balik bila nak keluar? Terpulang dua bang. Satu perkataan dia bagi WhatsApp dan terpulang. Aduh wai. Macam mana dia bila nak keluar ni? Dia tunggu lah. Tengok macam mana. Kita tengok kan tengah rancak waktu tu kita keluar. InsyaAllah. Tapi video klip kali ni memang dia lebihkan banyak gambar-gambar fans lah. Dan kurangkan sehabis-habisnya. Kan? Gambar tapi daripada atas daripada luar lah ya. Tak adalah daripada dalam kurva. Jadi ada semua ada maknanya fans dia datang ke stadium kan. Waktu ramai bukan waktu ramai. Memang tak ada can lah dan ni dah. Memang tak ada can lah dan ni dah. Tak ada. Pada yang ramai tak ada can lah. Tapi next insyaAllah ada. Tapi Jangan risau. Dia bukan lagu terakhir Dan. Jangan risau bang. banyak lagi lagu lepas ni. Banyak lagi lagu bang. Jangan risau. Ada tu dah. Confirm. InsyaAllah ada. Tapi ada satu soalan nak tanya lah. Sebab ramai penyokong. Dan ada baca lah dekat sosial media lah. Hari ni time team naik baru muncul. Bagi sikit. KOA sebab dari bila KOA apa ni? Wari ni sokong ni 9. Saya sokong ni 9 Itulah kalau kau bagi tahu dia bawa dia punya tiket tu. Masuk hari zaman HO. Apa ni bicycle kick kan. Dia nak simpan lagi tiket dia tu. KSMBJ tu. Tak apa. Aduh, itulah kau tak boleh tahu. Dia nak tunjuk pun dia tak tahu. Tak ada bukti baik dia tak payah cakap. Mana salah Dan? Mana salah Dan ni? Bukan salah bang. Bukan salah dia orang jugalah. Bercakap biarkan bercakap kan. Betul. Peduli ajab. Ya. Janji kita buat kita terus ke depan. Sebab apa benda ni semua ini semua biasalah. Ya, betul. Ini benda yang biasa. Dia sebenarnya haters ni kayu ukur. Kalau kita buat satu perkara tu, tak ada orang bonci, dia tak bonci ambil itu, salah apa kita buat tu. Ya, betul. Dan setuju. Itu dan setuju. Ya, betul. Bila kita buat benda tu, bila dah ada ni, gong ni kan, maknanya betul lah apa kita buat tu. Betul. Tahu kan, buat tak api, peduli ajab. Tapi dia ingat dia satu hari tu, pada tahun bila dan tak ingat lah. D9 panggil dan pergi ke ibu pejabat polis. D9. D9. Dan kau nak pergi menghadap lah. Pasal masa tu Ultras sama macam satu Malaysia punya Ultras lah. Dan dia ingat di masa tu. Lepas tu, Wari mana Wari? Pegawai tu tanya dia kan. Dia tanya. Saya tak tahu tuan. Betul? Betul dia tahu mana dapat nombor kau kan. Bat lah kat tu bagi nombor tu. Yang sebut bat. Bat ni banyak terkait ni. Kan? Dia banyak terkait dia dalam tak salah dan dia ni. call kau masa tu. Tapi kau masa tu tengah syuting kat mana entah. Dia ingat lagi masa tu celaka Wari Lopez. Masa tu kena pergi dengan Amir. Dia nak buat rekod je lah sebenarnya. Official record je sebenarnya benda tu nak letak. Sebab masa tu dikira persatuan. So dan tengok file sebaris dengan kongsi gelap. File tu. Sebab kan tengok so celaka maknanya nama dia dah kan. Jangan risau ni semua data ni kita polis tu. Data lah tak ada isu lah. Polis tu okey lah kan. Tapi masa tu dia call kau. Dia ingat lagi masa tu. Kau Lopez sebab kau tak ada kat Sumbat masa tu. Waktu tu Bat baru keluar. Bila Bat? 6 boleh kan? Boleh dan kau kena panggil kau tu kat situ. Biasalah. Biasalah tu kan. Lepas tu dia nak apa yang kau cakap tadi apa benda kita buat tu memang akan ada. Mesti ada. Sama ada orang suka atau tak suka. Orang suka orang tak suka. Tu biasa. Jadi betul. Bila perkara-perkara ni ada sebenarnya dia bukan penghalang kita. Dia cuma tak best lah. Kau nak panjat bukit tu kan. Sonang kan. Tak boleh lah. Kita nak tengok pemandangan indah kat atas tu. Mesti dia ada batu. Apa ni tiba-tiba ponek berehat kejap. Ponek berehat dulu, terpeleot kaki, sakit kaki. Bila turun, bila sampai atas tu itu yang paling nikmat tu. Tapi kita kena ingat, jangan kita lama-lama bona kat atas tu. Kita kena ingat fitrah kita kena turun balik. Kena turun balik bukit tu. Betul, jangan duduk atas lama-lama. Fly. Best kan. Tak reti nak balik. Kau aku ada rumah ni. Lagi kalau macam abang dah berkahwin, ada anak bini ni nak kerja. Kan? Betul. Mesti nak kena turun balik. Macam tu lah kita. Hidup ni mesti ada naik, ada turun. Itulah dia. Naik turun ni mengingatkan pada prestasi pasukan kita sekarang ni. Yang ni dan suka dong abang. Abang bagi dan
Bagi apa pandangan kau tentang pasukan yang kita ni? Dia tak konsisten lah. Dia tak ada satu gameplay yang konsisten. Yo betul. Dia nampak dulu tapi game yang baru ni dia tak ada. Jadi dia tak nampak sebab dia balik kampung. Game yang apa? Toy Torang lah dia bang kan. Game baru dia tak ada. Dia balik Pagar Ruyung bang baru ni. Balik tengok ni tahu tu. Oh lah game dah habis kan. Dia dah beli tiket awal nak macam mana. Tu so balik sanun. Pagar Ruyung. Pagar Ruyung. Sumatera. Luak Gudam. Kena tu Pagar Ruyung lah di Sumatera Barat. ah. Jadi orang tua Dan suruh Dan balik ke sana nanti nak berjemput untuk Keduri. Orang sana tak ada hantar macam kita dah. Hantar PDF kan, hantar tu orang tak ada. Kono beradat. Anak kono bagi ni tempak sirih apa semua bagai nak menjemput nak ni. Samalah macam kita. Cuma dekat sini tentang adat dekat sini kebanyakan orang dah tak buat lagi dah. Jadi di Sanun masih buat sebab dia luak nan 3 yang paling asal sekali. Ada 3 pecahan dia tu yang jadikan kita yang dia perasan kita ni 9 ni berasal daripada kota 50 kota dia panggil. Dalam tu. Dalam kurungan tu maknanya perjalanan Raja Melewah sampai sini tu kita dalam bahagian satu luak tu. Dia ada 3 luak. Apa dia mula tu? Dia ada luak ni kira luak 50 kota, luak Gudam. Tak silap Dan lah. Yang lagi satu tu yang bahagian Kota Tinggi. Bahagian Kota Tinggi Johor, Bukit Tinggi. Dia ada 3 tu kat sana tu. Jadi apa yang dia nampak benda tu yang dekat sana tu ibarat macam Kuala Pilah tahun 1800. Dia masih old school lah kat sana. Masih. Tapi kau bau biasa nampak. Kau bau biasa. Jadi cakap pun serupa kita. Dan masa tu dia masuk pergi tengok luak nan 3 tu, kena masuk hutan. Macam hutan Kuala Pilah bai. Jadi bila ke situ dia nampak yang sebenar adat ni kan. Datangnya kita ni memang pada Sanun. Siapa yang tak mengaku lagi-lagi kalau orang Pilah, Rombau, Jolobu ni apa semua dia kata dia tak ada keturunan Sanun. Boleh cakap. Sebab apa dah bercampur dah darah tu. Tak full separuh. Macam masuk suku lah. Dia masuk separuh, dia masuk full kan. Bagian situ. Jadi yang tahu-tahulah, yang tak tahu. Macam abang ni dah jam ni bang. Saya cerita ni bang. Tak apa, dia nak tuihan. Tuihan ya? Tak apa. Walaupun lagi jauh tak apa. Turi je. Dia nak kau baru ke ni? Abang kena main balik. Tak. Orang Kulu Kelek. Dia ke baru. Dia ke Darat. Baru kerek. Dan minat. Kau tahu kenapa dia ngebar dia minat? Sebab Dan sendiri meletakkan dia punya title adalah buapak bola sepak. Ya, bapak bola sepak betul. Kenapa dia guna perkataan buapak tu? Sebab perkataan tu pun orang zaman sekarang tak tahu apa function buapak tu. Betul. Jadi saja je lah dia letak buapak tu. Ketua kampung bola sepak sana situ, kepala cerita bola sepak ni kan. Tapi sebenarnya dia nak masukkan ada unsur adat lah dalam bola tu. Faham betul. Itu idea dia. Sebab kita pakai warna merah kuning hitam ni pun daripada Sanun. Yo. Warna bendera kita Sanun sama. Macam kita kalau bendera Jerman tu. Macam kita kan kalau ada event adat dia ada pasang merewah. Yang bendera satu merah kuning hitam tu kan. Kat Sanun pun sama. Tak lari dah. Jangan kau ban bukan orang Minang. Sama kita. Tapi yang betul lah tu. Tapi Dan punya Minang tinggal dekat nasi padang leh. Ui, nasi padang. Sedap tu. Ke ujung pasir ada satu. Oh yai, nasi padang sedap. Yo. Memang. Dan tu nak kembar. Dan tinggal kat situ leh. Kono lah pergi. Nanti satu hari nanti dah pernah pergi Padang belum? Tak nak. Wah, yang tempat dan pergi ni Padang 5 jam kono drive untuk naik ke Pagar Ruyung, ke Istana Besar tu apa tu? Rumah Gadang tu. Kawasan tu memang kawasan dia atas bukit. Macam nak kebahan? Macam kita kalau pergi Kuala Pilah, kita nampak sawah padi kan. Lepas tu kita nampak bukit kan. Dia tak padi Huma. Padi bertangguh. Itu yang dapat yang berjonjang naik bertangguh turun. Jonjang ni pun jonjang padi ni tangguh padi. Bila bertangguh tu turun maknanya yang boleh naik pasti akan turun. Dia takkan selama-lamanya. Kau tak kau diamlah. Tak tahu diamlah. So masuk bat. Kau masuk. Banyaklah cerita kau. Tak ada. Ni kau kita kan. Jadi macam tu lah. Sama juga. Bila cerita bola sepak ni pun sebenarnya benda kita apa kita buat atas dunia ni semua looping. Kita dalam looping tau. Benda sama ya kan. Jadi kita nak keluar pada looping tu. Macam mana? Jadi yang dia nampak
Macam mana yang terjadi ni hari dalam bola sepak ni 9 kejap naik, kejap turun, kejap. Ini semua sebab tu tadi. Dia berjonjang, dia naik je. Dia tak turun dengan tangguh. Dia turun jatuh habis. Jatuh tergolek. Betul juga, make sense lah. Jadi dia tak ada benda mungkin dari segi, sebab tu dalam, mungkin saya rasa, kita bukan nak salahkan management. Structure. Mungkin structure. Kita cerita pasal structure. Struktur lagi, masih lagi, mungkin daripada pemain tu sendiri masih baru ataupun belum dapat lagi chemistry, kimia itu kan. Mungkin banyak sebab lah kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita tunggu town hall. Town hall. Okey. Macam buat obahan, kita tunggu town hall dulu kan. Sebab waktu tu kita bantai lah. Kena cakap lah kan. Betul, Apa, dan betul, support betul. je. Betul. Kan? Aku Kita setuju cakap juga. apa yang kita nak cakap. Macam tu lah kan. Bagi tu nombor doleh. Sekarang? Kita lah nombor doleh tu kan. Oh ya, okey. Faham. Pemain nombor boleh. Dan lambat pick up. Dan lambat tanggap. Oh, lambat tanggap. Lambat tanggap. Dia kena bawa. Bang ni macam slow je bang. Tak, yang podcast yang tu second half ni, dia punya pace dia jauh gila. Pace dia memang laju. Tiba-tiba sini. Dia memang laju kecau gila. Sebab apa Selvan? Betul. Bawa lah Selvan. Kau tu bawah balik. Bawa lah Selvan. Mona. Dan main back kanan tu. Mona. Mona. Betul. Tapi itu untuk management lah. Bagi dah pesan bila nak buat town hall. Tunggu lah tu. Nokan sikit. Banyak. Boleh. Betul dan setuju dekat tadi. Benda tu selain daripada structure, dia ada sistem, dia ada macam-macam benda. Sistem ni. Dan mungkin dengan town hall kita boleh dapat solution. Yo. Sebab kalau tidak orang masih hantam, bantai. Hantam tak tahu apa jawapan dia ni, apa jawapan dia ni kan. Tapi tak ada siapa yang nak bagi solution yang betul-betul solid lah. Betul bang. Mungkin town hall adalah cara nak selesai benda ni. InsyaAllah. Dari sudut adat macam mana tu? Dari sudut adat tadi dia cakap kan bertangguh, yang berjonjang naik bertangguh turun. Yang bergumpuk masing-masing. Maknanya setiap orang ni pasti dia ada kelompok dia. Jadi kalau nak ceritakan pasal adat yang tak kuning dek kunyit, yang tak lemak dek santan, yang tak manis dek gula. Bagilah banyak mana kunyit pun tak kuning adat tu. Adat yang tak kuning dek kunyit, yang tak lemak dek santan. Tambahlah santan banyak mana pun tak lemak. Maknanya tak ada dakwa-dakwi, tak ada basa-basi. Peraturan tetap peraturan. Begitu. Dah satu lagi tu dengar apa? Tak lokang dek apa? Hujan. Itu sabar, tu belum lagi. Sabar, tu lepas tu. Baru sampai lagi. Yang tak manis dek gula. Adat lepas tu baru yang tak lokang dek hujan. Adat yang tak adat yang tak lapuk dek hujan, yang tak lokang dek panih. Ya. Maknanya apa jadi pun struktur tadi ni masuk dengan kau bahas senang cerita lah. Buki rasuah ni semua tak boleh ada. Itulah dia bah. Sebab bila ada benda tu dia akan ganggu struktur ni tadi. Betul dan setuju. Kan dari situ kan. Tak manis dia gula. Adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah tadi. Maka berjalanlah adat yang diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat. Barulah jadi simbolik tu. Kesatuan tadi tu. Betul. Macam mana kau nak bagi tahu kat semua orang Negeri Sembilan ni supaya dia berbangga dengan kita sebagai tanah beradat ni? Sebab apa yang tak tahu pergilah cari. Eden pun mula-mula pun dia masa dia umur 17 18 dia mung apa peduli ajab dia apa kalau tak kisah datuk apa ni? Datuk Si Majo. Datuk ni apa ni semua peduli ajab apa yang ada baik tapi Eden kisah Eden sibuk dia nak main band waktu tu kan muzik apa semua kan. Tapi bila dah umur dah janganlah jadi macam Dan. Dah terlambat tapi masih walaupun terlambat pun orang putih kau never too late. Better late than never. Never too late. It's never too late. Dia bukan suruh korang kaji pasal adat. Tapi bila cerita pasal adat ni pastinya daripada Al-Quran dan hadis. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dalam Quran pun dia cerita pasal struktur apa semua. Jadi semuanya berkait dengan kehidupan. Kita ke stadium, kita dengan keluarga, kita dekat tempat kerja, semuanya struktur. Perkahwinan ada suami, isteri, anak-anak tu pun struktur juga. Kan? Contoh suami ni ke Perdana Menteri lah kat rumah. Bini menteri oil and gas, betul? Yang jaga minyak, masak apa benda, masakan apa semua. Anak-anak ni semua perlu dilatih untuk taat dan patuh. Sama itulah juga.
dalam struktur yang dikendalikan oleh Falik. Semua kena dengar cakap dia sebenarnya. Betul. Setuju. Kan? Tak boleh dah macam nak jaga hati. Kono buat. Tak buat tak jadi. Macam tu kan. Jadi bagi Dan sebenarnya semua ni bila berkait dengan kehidupan dia tak ada masalah. Jadi sebenarnya dia itulah fitrah bola sepak. Bola itu bulat. Ngam. Jadi Itulah dia. sebelum kita tutup, apa kau nak cakap kepada penyokong-penyokong Negeri Aida Sembilan? ada dah puas dah baru cakap tadi. Pesanan Pesanan terutama kepada pasukan yang akan menentang Selangor pada Sabtu ni. kembalilah ke stadium. Ngam. Itu saja. Tak ada. Tak ada. Tak ada sebab Dia macam rapper-rapper ni dia kono. Oi, drop the mic. Drop the mic. Dan baru boleh benda tu. Okey ngam, podcast malam ni memang ngam, memang Tapi sejujurnya, kita orang tak plan pun untuk bagi masuk podcast hari ni. Dia tak plan pun untuk datang. Tiba-tiba. tiba-tiba dan nampak ada kat luar tu. Siap. Dia memang podcast hari ni nampak siapa jalan tepi jalan tarik tu. Okay. Tarik buat tu. Okey, terima kasih kepada tadi dengan UNN Kapur Kering Kapur kering. kerana meluangkan masa bersama PBB dan sekarang Wari macam tu kan. Boleh. Tak Izzah boleh. Ambil. Okay. So terima kasih kepada Kutas Waka BRC menaja tempat shoot kami hari ini. Dan korang boleh follow Altrajang di Facebook, Instagram, Thread, YouTube, TikTok, Twitter, X, semua application ada. Kau boleh follow dan sentiasa support konten kita orang. Kita jumpa next episode. Assalamualaikum.